Hai penonton semua, selamat kembali ke ruangan video The Scope. Kami telah dapat mencuba sendiri Samsung Galaxy Note 5 dan kini ingin berkongsi tentangnya bersama anda. Untuk kali kelima, Samsung menampilkan phablet pintar keluaran mereka yang digelar Note 5 yang kali ini tampil lebih nipis dan lebih kecil berbanding Note 4. Paling ketara, dapat dilihat bahagian belakangnya yang melengkung di sisi dan tidak lagi diperbuat daripada kulit seperti di Note 4. Belakangnya diperbuat dari gelas, tetapi cat dari anda tidak dilihat melekat di permukaan. Ia kekal bersih dan licin. S Pen yang menjadi mercu tanda Galaxy Note 5 kali ini lagi hebat. Kalau pada Note 4, anda perlu menariknya keluar dengan kuku, di Note 5 pula jauh berbeza. Hanya tekan pada belakang S Pen yang berada di bawah telefon dan ia akan keluar kerana ia menggunakan sistem ala spring. S Pen yang baru ini juga lebih peka dan sensitif. Penggunaannya dirasakan seperti menulis di atas kertas biasa. Satu fungsi baru, apabila S Pen dikeluarkan semasa skrin terpadam, ia boleh terus digunakan menulis tanpa perlu melancarkan aplikasi seperti Memo atau Notes. Samsung juga menambah fungsi pada dokumen PDF. S Pen boleh digunakan untuk menandatangani dokumen PDF yang kemudiannya boleh dihantar semula menerusi email. Seperti yang didedahkan sebelum ini, Note 5 kekal dengan skrin sebesar 5.7 inci Super AMOLED dengan resolusi Quad HD. Baterinya hanyalah 3000 mAh, tetapi cas telefon Galaxy Note 5 lebih laju dan boleh dilakukan tanpa wayar, sama seperti di Galaxy S6. Kamera utama Galaxy Note 5 pula 16MP dan dilengkapi OIS, manakala kamera hadapan 5MP. Kali ini, Note 5 datang tanpa slot kad memori. Ada dua pilihan storan dalaman disediakan, iaitu 32GB atau 64GB sahaja. RAM pula 4GB dan dikuasakan CPU Exynos 8 teras 14nm. Note 5 senipis 7.6mm dengan beratnya sekadar 169gram dan ia menggunakan sistem operasi Android terkini Lollipop 5.1 dengan antarmuka TouchWiz. Ia dijangka mula dijual di Malaysia pada awal September depan dan mungkin datang dengan dua slot kad SIM yang menyokong rangkaian LTE Cat 9. Agak-agak menarik tak Galaxy Note 5 dengan S Pen yang lebih canggih ni? Tahu lebih lanjut? Korang boleh layari laman web www.thescope.com.